Eclairs tiramisu. Tiramisu trio set. Sedap. Itu dia punya cream nice, dia tak terlalu manis, berlemak dia sedap dia, dan ujung sikit dia ada balas dengan masing-masing. Itu dia punya coffee dia terasa kat situ, tapi dia mild. Cuma kalau kau makan terlalu banyak, dia akan rasa muak sikit kat situ. But sedap. Aku suka sebab dia balaskan ujung-ujung tu ada masing-masing. Cumanya kat sini dia ada missing satu airy part tu, macam fluffy tu. Mungkin disebabkan dia tak pakai white egg. Lepas tu dia lebih berlemak tau. So bila berlemak ni, kebanyakan semua yang aku dah makan, semua ada berlemak yang kau habiskan satu tu, ujung tu kau akan rasa muak sikit. Cantik. Eclair dia ni sumpah sedap gila. Dia rasa kopi campur coklat, campur rasa pahit-pahit dalam mocha. Lepas tu ada mas-mas juga. Sumpah sedap gila ni. Cantik. Sumpah sedap bodoh dia punya eclair tu. Eclair dia jambatan. Sumpah sedap gila. Ini sedap tu. Amplang pandan kelapa dan juga amplang sotong pedas manis. Bismillah. Yang ni macam kita makan keropok sotong. Ini sedap tu. Ni rasa dia macam keropok zaman dulu tu. Dia punya kelapa dia terasa sikit je. Yang pandan pun sikit je. Tapi sedap. Dia umami taste. Kalau aku nak beli, ada kat bawah, okay? Tapi ini dia datang dalam plastik tau. Kita je masukkan dalam bekas. Sebab senang, kedap udara. Nah, itu beli. Nak beli, komen part tu. Awal bekas ni.